Famousnya kisah Nabi Ibrahim AS waktu ketika dia nak dicampak dalam api yang sangat besar. Waktu dia on the way nak pergi ke api itu, satu malaikat datang tawarkan dia bantuan, dan dia cakap apa, cukuplah Allah beri aku. Dan terus Allah perintahkan kepada api yang sifatnya membakar tukar jadi sejuk dan sejahtera kepada Nabi Ibrahim AS. Kat sini beritahu apa, Nabi Ibrahim AS bukan takat tu iman dia terus kuat. Iman dia kuat melalui usaha yang dia lalui. Waktu dia pecahkan berhala, time tu dia tengah usaha iman dia. Waktu dia tengah mencari siapa rock, time tu dia tengah usaha membetulkan iman dia. Jadi iman ni perlu diusahakan. Kita tak nak jadi bila datang satu perkara kita jadi semangat, besok tak dapat satu benda kita jadi tak semangat. Kita takut jadi macam Allah ceritakan yang dalam Al-Quran tu, satu kaum dia orang minta nak pergi perang, tapi bila datangnya peperangan untuk perintah untuk pergi perang, dia orang takut, dia orang lepas diri. Jadi kita tak nak jadi macam keadaan tu. Kita tak nak iman kita mengikut keadaan. Kita nak sentiasa iman kita diusahakan. Sebab iman kita umat akhir zaman ni, dia sentiasa naik dan turun. Ulama cakap, dia hari ni iman ada, esok iman tak ada. Lagi menakutkan. Jadi iman kita perlu diusahakan hari-hari. Bila datang apa-apa sahaja tujuan untuk kita tingkatkan iman kita kena usahakan. Jadi disebabkan itulah, bila hari-hari kita usaha atas iman kita, kita akan nampak betapa manisnya taat perintah Allah dalam keadaan kesusahan. Pentingnya usaha atas iman.